Assalamualaikum. Dari mana nak ke mana pakcik? Ambil kotak ni. Ambil kotak. Kenapa dengan kaki tak? Oh, okey you lah. Daripada kecil lagi ke macam ni? Tak, ambil kerja kontrak dulu. Kerja kontrak, lepas tu? Kena hiding di situ. Oh, lepas tu jadi kaki sebelah kanan tak ada? Allahu Akbar. Oh, minta maaf pakcik Saja je saya nak tegur. Cari kotak. Biasa dia bagilah kotak tu. Oh, Alhamdulillah. Hari-hari dia bagilah. Oh. Umur berapa pakcik ni? 60. Lepas tu anak bini ada mana? Anak bini kan. Bini tak cat, lama lah. Bini, Oh, bini OKU juga? Anak dua. Umur berapa? 18, 16. 16 masih sekolah lagi lah. 18 tak lah. 18 tak? Oh. 18 sekolah lagi. Jadi semua okey lah Ya. Hari-hari cari kotak ke macam mana? Hari-hari? Allahu Akbar. Lepas tu anak yang umur 18 kerja lah. Ya, tak juga ada bini. Dia OKU juga? Macam mak ni ada yang lembang. Tak ada baca, tak ada apa. Oh, dia tak boleh baca, tak boleh apa? Allahu Akbar. Itu dugaan pakcik kena bersabar banyak-banyak. Orang yang bukan. Oh, tak apalah pakcik. Saja je saya ni tengok pakcik macam ni, saya tegur. Rupa-rupanya pakcik ni Allah Ambil janji tu sepuluh. Ni lewat dah kau. Ni pukul 10 baru. Saya ada ni. Nak bagi sikit, ambil lah. Sedekah untuk sempena bulan puasa ni. Saya ikhlas hati lah. Untuk anak sekalian ambil. Duit raya. Okey, sama. Jaga diri elok. Ya. Okey Okey, bom keluar. Boleh ke tak ni? Boleh. Okey, hati-hati pakcik. Okay, Assalamualaikum. Salam.